Bahkan ada amalan tertentu kalau kita buat, dia punya pahala setaraf pergi buat haji dengan umrah. Ada. Ini patut tak cerita jugalah kalau cerita tak pergi Mekah pula lah orang ni kan. Pertama sekali Nabi sebut, orang yang jaga semayang 5 waktu di masjid, kemudian dia rajin semayang duha. Hadis dari Abu Umamah, Nabi sebut, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajri hajil muhrim wa man kharaja ila tasbih duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajri mu'tamirin. Siapa-siapa keluar daripada rumah dalam keadaan siap berwuduk, maknanya bukan ambil wuduk di masjid, daripada rumah dah siap berwuduk, datang menunaikan sembahyang fardu di masjid 5 waktu, dia dapat pahala seperti ibadat haji. Dan siapa yang keluar daripada rumah pergi ke masjid untuk sembahyang duha, dia dapat pahala seperti umrah. Ni hadis riwayat Abu Daud. Satu. Yang kedua, apa amalan dapat pahala sama macam pergi haji? Ni mudah. Tuan-tuan berzikir lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari. Kemudian sembahyang solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat. Hadis Nabi menyebut, kata Anas bin Malik, man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syams thumma salla raka'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, habis sembahyang dia tak balik, dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, dia akan diberi pahala seperti orang haji dan umrah. Bahkan pahalanya itu tamatin. Perfect pahalanya. Sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi tuan-tuan, pagi esok lepas main subuh, jangan sapu punggung terus balik. Duduk dulu. Tapi syarat duduk dalam mengingati Allah. Mengingati Allah. Maknanya kalau tidur membuta sampai pukul 8, itu tak ada lah. Nyandor tiap masjid berkeruh, itu tak ada lah. Mesti ingat pada Allah. Kecuali tuan-tuan tidur ingat Allah, itu mablah Tok Wali itu. Mesti ingat Allah. Ingat Allah ni sama ada mendengar tazkirah, ingat Allah lah. Lepas itu tazkirah, ceramah, jangan cari penceramah tak tentu arah tuan-tuan. Patutnya kita ingat Allah, jadi ingat benda lain. Pula banyaknya. Banyak cerita mengarut, tak boleh. Tazkirah, ceramah, kalau di masjid, mesti bawa orang ingat Allah. Bukan ingat selain daripada Allah. Jadi, ingat Allah tu sama ada dengar ceramah, tazkirah, ataupun membaca Quran, ataupun berzikirlah, ingat pada Allah. Sampai terbit matahari, tuan-tuan sembahyang sunat 2 rakaat. Kita kenal dengan nama solat sunat isyraq. Isyraq ni sebenarnya dia sama juga sembahyang duha. Cuma isyraq ni sembahyang duha awal waktu. Panjkat awal lah. Dia sembahyang duha ni sampai zuhur boleh buat lagi. Jadi dia yang paling awal. Jadi itu yang kedua. Apa amalan ketiga tuan-tuan buat, dapat pahala seperti haji. Nah, ini amalan sikit, pahala besar. Pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Atau pergi ke masjid untuk buat kebaikan. Dalam satu hadis Nabi sebut, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuhu. Siapa-siapa pergi ke masjid niat nak belajar kebaikan atau niat nak mengajar kebaikan, maknanya penceramah pun dapat, yang mendengar pun dapat, akan dapatlah dia pahala seperti ibadat haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Cuma walaupun saya terangkan 3 amalan ni pahalanya setaraf dengan haji, tuan-tuan jangan tak pergi haji pula. Tak pergi tabung haji, tak daftar, tak apa. Orang tanya, tak berdaftar, tak daftar ngau pula. Oh saya, pahala dah sama haji. Itu fadilatnya saja. Kewajipan haji dan umrah tetap tertanggung kepada kita. Ada rezeki pergilah, berangkat. Bahkan apa yang menarik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala punya sayang kepada kita. Ada malaikat yang Allah tugaskan dia tulis pahala amal ibadat kita, walaupun kita dah tak mampu nak buat kerana ada musibah. Contoh, tuan-tuan rajin ke masjid. Tiba-tiba na'udzubillah berlaku kemalangan ke apa ke, sakit ke apa, menyebabkan tuan-tuan tak dapat dah nak datang ke masjid. Mana kalau nak datang pun menyusahkan orang dengan tongkat kita, dengan kursi roda. Jadi susah nak cari orang tolak. Jadi akhirnya dia dah tak boleh ke masjid seperti biasa. Walaupun tuan-tuan semayang di rumah, tuan-tuan akan ditulis pahala oleh malaikat sama semayang di masjid juga.
Atau masa kita COVID dulu kan. Kita dah selalu pergi masjid, tiba-tiba pemerintah arah tutup masjid. Kerana tak nak ada masalah penyakit. Jadi kita pun sedih, dah tak dah boleh pergi ke masjid. Disebabkan kita ni orang yang konsisten istiqamah ke masjid sebelum COVID. Sepanjang COVID tu, kita semayang di rumah, pahalanya sama semayang di masjid. Apa dalilnya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza batalallahu al-mu'mina bi bala'in fi jasadihi, qala lil malak." Apabila Allah uji seorang hambanya dengan bencana, sama ada pada tubuhnya, pada sekelilingnya, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat, "Uktub lahu salihu amalihi allazi kana ya'maluhu, fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu wa in qabadahu ghafara lahu wa rahimahu." Wahai malaikat, tetaplah engkau menulis macam biasa segala pahala yang Pak Haji ni buat sebelum dia sakit. Sebelum ni dia selalu pergi ke masjid, sekarang dah tak pergi. Tak apa, kau tulis macam biasa. Macam biasa saja. Itu rahmat aku kepada orang ini. Ini hadis riwayat Ibnu Syaibah, Imam Ahmad dan juga Al-Baihaqi. Sebab itulah pentingnya kita istiqamah buat ibadat. Takdir tak dapat buat, masih ditulis pahala. Tapi kalau semayang Jumaat seminggu sekali, ya tak ada. tak konsisten lah ke masjid itu. Itu yang kedua, amalannya kalau kita buat, walaupun kita tak buat, tetap dapat pahala juga. Yang ketiga, kata ulama, masa bila kita ni tak buat pun amalan masih dapat pahala. Yang ketiga, kata ulama, apabila kita niat yang kuat untuk nak beramal tapi tak dapat. Dia beza yang kedua. Yang kedua tadi, dia nak buat tapi terhalang. Tapi yang ketiga ni, dia memang confirm tak boleh buat, tapi tetap nak buat. Apa contohnya? Ni contoh, ibu-ibu jangan marah. Contohnya tuan-tuan pasal niat nak poligami. Misalnya. Dan memang tuan-tuan tahu, tuan-tuan takkan mampu buat. Pertama, isteri garang. Itu kita nombor satu, tak berani kita. Yang kedua, anak pun garang-garang juga. Kalau aku kahwin baru, tidur Petronas aku jawabnya. Semua handa-handa, tak berani. Duit pun tak ada. Badan pun tak berapa sihat, dah 70. Yalah, ada orang kata makanlah ubat ke apa ke. Ya kadang, torchlight tu boleh ganti bateri, tapi kalau mentol terbakar, pun tak guna juga. Mentol terbakar, tak boleh pakai juga torchlight. Ini contoh. Jadi kita pun dah sukat-sukat, aku memang tak mampu lah. Tapi dalam hati ada. Dapatlah pahala. Pahala niat kita panggil ya. Pasal niat dia panggil. Ini contoh yang paling mudah nak faham. Mana kita nak buat dan kita memang tahu kita tak akan mampu buat. Tapi niat tu masih ada lagi. Tak menolak dan menafikan syariat lah. Cuma sebab tak berani. Tuan-tuan, dia poligami ni bukan kira kemampuan, keberanian. Kalau tuan-tuan tahan bergaduh, boleh tidur surau Petronas, boleh raya seorang-seorang, boleh naik bas tidur belakang seorang-seorang, kain plekat tak jumpa, butang baju Melayu tak jumpa, makan tak jaga, semua dah tak jaga kehidupan, silakan. Panjang pula cerita ni sekarang ya. Tapi begitulah, orang yang buat ni betul-betul dia memiliki kehebatan. Jadi kita yang tak hebat ni pasal niat sajalah. Maknanya dia memang tahu dia tak mampu, tapi dia ada niat sajalah.